apa kata-kata nasihat seorang ibu kepada anak yang akan dikorbankan? Korban pula. Adik pergi buat apa ni? Kalau korbankan dah mati. Korbankan tu yang kat bawah tu. Dah. Hari ni kita hantar adik pergi bersunat dekat Masjid Kampung Bandar. Actually masjid ni bukan program di bawah karya kami, cuma ini masjid di bawah pengurusan MAIS. Kawan-kawan pun ada kat sini kat masjid ni. Jadi kita hari ni hantar anak lah join dia orang punya program untuk berkhatan. Bawah ini adalah antara masjid yang tertua di mana baginda Sultan, mungkin Sultan Abdul Samad ke bapa dia, menunaikan fardu Jumaat di sini bersama jamaah dan penduduk sekitar.